Assalamualaikum geng. Hari ni 19 hari bulan 3 2025. Breakdown pula geng. Sekarang ni breakdown di Tunjung, depan kedai ESR Cawangan Tunjung, Kota Baru. Tengah tunggu komen nak mai scan. Dah. Tidak. Okay, saat ni format kita cek suspek fuel pump. Baru ni lah kita tukar 29/12. Ni tahulah kalau rosak sungguh. Agak-agak rosak tak berat-berat lah. Jangan tiabuk sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kasih lagi. Api bateri kuat. Aja tak ada. Satu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak suruh kompon dah. Tak ada bisa tu. Aduh. Ya. Bisa. Apa dia? Hitam. Kau hitam. Ada lagi tu. Kenapa dia? Tak ada. Dekat di dalam ni. Bawa minyak ni sebab minyak. Mana pula ada? Tak. Oh. Boleh dapat tak? Api. Api nada. Ada lain. Nah, ya tak. Itulah hati. Okey pas. Tu. Antar ni. Ada api. Ada. Hati lo pergi lah, pergi tangan. Ada api. Nanti nangis kat lagi. Mana ada dia? Oh. Ada. Ada. Ha.
12.30. Towing baru sapa. Towing some rapat molek towing. Ni kereta naik atas towing dia. Jadi kita nak follow lah. Nak pergi. Tepat pukul 1 kita baru sampai rumah Pomi. Okay, sekarang ni pukul 2.20. Kita nak balik dulu setelah kita cari nyakit tak jumpa lagi. Punca banyak tadi kita cek-cek apa semua koi apa semua, tapi suspek koi lah sebab kita scan semua tak ada lah masalah berkaitan dengan kod tu tak ada sekarang ni. Cuma melibatkan orang panggil elektrika gitulah. Tengoklah esok Abel lah, Abel komen tu dia kecek. Okay, jadi setakat ni saja untuk video kali ni geng. Hok mana suka dengan video ni jangan lupa like, comment, share dan jangan lupa follow lah untuk tengok gapo masalah sebenarnya berlaku. Okay, jadi sebelum tu kita nak wayak lah gapo dia punca sebenarnya. Ada asas silap kita berhenti. Lepas tu tiba-tiba kereta kita singgah lah. Kita parking dah. Lepas tu kita pun tubik kereta. Tinggal orang rumah dalam kereta. Tiba-tiba kereta mampu dengan sendiri. Itulah asas silahnya. Start tak hidup. Okay, jadi setakat ni saja. Bye-bye.